money. Hola, 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 hola. Kalau dah boleh masuk kau tahu aku tau. Korang register je lah. Tak boleh juga register ni dah nak masuk. Iya, 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 nak. Iya, 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 nak. Terima. Ding. Cuba bagi dia depan ni. Belagak sikit. Kita kena belagak depan ni dalam botak ni ke. Tak sudah digit. Wah, ding. Tak ada tau. Ding. Handsome dia geling tu. Jom. Masuk. Lari. Tanda saya slow motion. 377. 442. 09. Ini kan nombor ini tadi ke 442? 442. Ingat cari nombor. Tak ada masa. Oh dia. Dia tak suka nombor 4. 44 lagi tadi. Tak boleh pun. Okey. Sorry 6. Nampak satu ada 4 kan? Okey, saya try. Nombor saya 33. 333. Nombor 422. tak je. Dia nombor gue jangan cantik. Nombor lelaki jahanam tu. Aduh. Dengar sini awak jangan nak hulurkan pistol depan saya. Saya botak dia kuat. Dapat masuk sampai. Dia tak bagi dah weh, aku dah tukar banyak kali kot. Tak ada takut lag. Jadi jangan tukar. Okay. Takut kan tak masuk. Apa kan ni Kenapa? Aku nampak kan. Oh ni je. Game is about to 404 weh. Dia memang nombor 4 je dengan aku. Aku 004. 404. Dah ada digit. Okay, dah start. Ni 001 tak ada. Kaki tu tu. Boleh cuba. Aku kadang berapa kali tak dapat. Saya kena rajin cari. Keluar masuk. Aku nak tekan. Welcome participant to Squid Game S. You will be participant in a series of challenge. The choosing class is maker is Yani. Able to tell which class is great. Macam mana nak main ni? Petalon. Betul ada? High and seek. Macam Mr. Beast punya je. Kau lambat sikit. Jump road. Glass. Main siapa? Aku. Sky Squid. Oh, jah. Bawa dia tadi. Macam mana buat baby ni? Nak bawa. Macam mana nak buat baby? Nah. Ikat. Tidur lah, baby. Saya dah anak. Caca dah anak. Guys, saya dah anak kan? Botak dah anak. Tapi kau tahu kan kalau kau bawa anak, lambat. Tapi dah dia kau gerak akan lambat. Besok sikit anak tu. Kadang-kadang ada orang nak nyau. Sabotage. Oh ya. Sumpah. Kali tu kita drop baby. Nombor 5 yang pasti. Kita orang boleh sabotage. Dia comel budak tu duduk kan. Dah dah botak sama. Kita nak main apa lagi? Nak buat apa ni je? Kalau kau nombor 2 kena throw batu, jatuhkan slate. Senang je orangnya. Tekan bagi separuh. Okey. Dah. Alhamdulillah. Salah seorang hancur? Salah seorang gagal? Gagal semua mati lah. Kena lepas tu. Sebab tu aku ambil nombor 5. Sebab biasa orang sangkut 5. Tahu tak? Tu kena buat apa? Kena tunggu warna putih. Ambil. Kena cepat. Okay. Jom. Ini yang lampu sikit ni. Ni buat apa? Kena tarik. Sampai benar baru boleh baling. Mana aku tarik? Laju. Oh, gasing. Okay, jap. You kedua je, jap. Oh, main ni. Ni sekarang ni main. Bebas je. Yeay. Aku masuk kelas maker lah. 5%. Maksudnya persen kau boleh jadi kelas maker tak apa. Kelas maker dia orang boleh nampak kelas break ni mana yang betul. Mana yang real kelas. Ni apa? Tahu? Hide and seek tapi boleh jadi ni. Naik bro. Dia boleh lari weh. Elak. Jangan duduk tak lama-lama. Dah apa? Apa ni hide and seek weh? Tahu
anda. Ini kita kena cari jalan keluar. Untuk exit. Ni aku balik dulu. Kita tengok siapa jadi gila. Dah macam masukkan 20%. Dah sedia dulu. Dah walat kita main. Kau dah boleh ayat. Kau tadi kilo kan? Ha? Boleh tukar team. Kalau kau nak jadi blue, kau kena tukar dengan orang yang blue. Tapi ikut kau. Kalau kau jadi red, kau kena bunuh seorang. Minimum. Untuk kau nak. Mana kau? Saya tukar jadi warna biru. Asal kau tukar. Baiklah. Aku tukar. Dah aku tukar biru. Macam mana nak ni? Sekejap kita tengok siapa Shaman. Aku ke Shaman? Shaman tu apa? Boleh tahu pintu exit. Bukan. Kita ikut dia ni. Aku harap dia kena lah Shaman punya ability. Untuk tahu exit mana. Kita kena ikut kan? Ikut dia kat Noni jom. Nama pun Noni. Ikut tolong. Kenapa saya lembut sangat ni? Sebab kita ada upgrade kita punya pelari. Jadi pasti kau ikut. Dapat. Weh, mana korang weh? Bawah. Bawah kat mana? Tangga bawah. Macam mana kau boleh terlepas? Lama. Kiri kanan weh. Si Shaman ni tak tahulah. Weh, kau tak berlari ke? Ready ke penumbuk? Ready je tepat. Kalau kita berlima, kalau seorang datang, seorang dua datang, boleh bunuh. Aku punya Dia pakai apa untuk bunuh? pisau kecil. Tapi aku dah upgrade. Aku punya penumbuk, aku punya speed. Jadi sakit lah kalau dah benda ni. Standby dia. Dia yang buka. Dia kira dengan punya anak. Mana? Yang gelap tu kat sini. Yang dia nak beranjak kat sini pun. Dia dah. Dia dah. Kau tak berlari ke tak? Tak boleh. Oh, macam mana berlari tu? Ada bukan lari. Tak ada. Aku pun tak ada. Tadi mana tak ada lari? Buka aku pun. Buka dia. Kita punya pedang kalau mati. Okay. Mana pedang? Semua pedang. Saya. Okay. Tepi lah Samin. Dah. Kenapa dia ada kat sini? Kita buat 2-1 sampai survive. Dia dengan bawa anak ni. Nasam. Hebat lah kan. Ayah yang bagus. Hebat dia kita menjaga dia. Dia nak mati aja ya. Nak mati dia. Elemen ni. Banyak lah 8 orang. Hingga 7 je. Continue lah. Lepas ni tali. Tali apa pula? Yang lompat lah. Kena lalu kat bridge. Lompat. First maker dah mati guys. Dia mati. Dia tak tahu lah. Apa kelebihan dia ni? After rope wood. Kejap aku. Ni kenapa weh? Lompat. Serapnya aku jatuh lah. Okay. Jalan. Lompat. Buat. Tengah-tengah terlopang tau. Mampus lah. Tak pandai dia lompat.